Mampu pergi kat hang. Sebab apa saya ulang maklum? Sebab saya tahu dah tulis-tulis dah saat ni tak tahu mengkalah nak buka balik tu kan. Tapi paling kurang boleh buat balik atas dalam kepala mampu pergi kat hang. Ibnu Abi Dunia kata apa dia maklum? 3 benda dalam hidup ni kita tak boleh lari. Yang pertama maklum, dalam hidup ni kita tak boleh lari daripada apa dia? Tak boleh lari daripada mati. Kaya tara mana pun atas dunia, dia tak boleh beli kesihatan, dia boleh beli ubat. Kesihatan mana boleh beli? Kalau kesihatan boleh beli, orang kaya tak ada penyakit maklum. Tak boleh beli masa. Dengan usia tak boleh. Kaya tara mana pun, dia tak boleh beli masa maklum. Duit ni maklum, tak boleh beli usia. Pepatah Melayu kata, masa ibarat mah. Saya okey lah, tapi tak apa setuju. Mah ni maklum, mah tak mana pun orang boleh beli. Sebab tu saya kata, masa ibarat nyawa. Nyawa hang boleh beli, tak boleh beli. Mah, hang mahal lagu mana pun hang boleh beli, kata mah ni. Ibnu Abi Dunia kata yang pertama, hidup hang tak boleh lari pada mati. Yang kedua, Ibnu Abi Dunia kata apa dia? Hidup hang tak boleh lari daripada masalah. Ejah lah kot mana pun masalah ni dia main maklum. Mula-mula masalah kesihatan. Ni nak buat masalah dalam hidup ni. Pergi ambil ubat, jumpa doktor, settle lah masalah kesihatan maklum. Selesai dah. Duk 3-4 minggu, Allah masalah dengan lelaki pula. Menggatai nak menikah lain. Tu kata masalah ni maklum. Pergi kot mana pun, selesai dia main. Sebab apa? Allah nak uji hidup ni. Yang ketiga, Ibnu Abi Dunia kata kita tak boleh lari daripada apa maklum. Saya ulang balik no. Yang pertama, tak boleh lari daripada mati. Yang kedua, tak boleh lari daripada masalah. Yang ketiga maklum, 3M. Saya duk kata 3M. Mulut orang. Mulut orang maklum. Mulut orang. Dia ada mulut. Dia nak kata. Kita nak halang lagu mana maklum. Kita buat benda baik. Orang kata dah maklum. Hidup lah maklum nak. Kena kental. Hati jangan duk koyak maklum nak. Prinsip hidup baru ni apa dia maklum? Maklum. Hari ni maklum dapat hak tu pun kira besar dah maklum. Hak lain maklum tak ingat pun tak apa dah. Mampu pergi kat hang. Tu tajuk ceramah saya pagi ni. Apa dia? Mampu pergi kat hang. Tu tajuk dia. Sagi maklum balik. Laki maklum tak mai. Dia tanya, Ustaz cerita apa hari ni? Maklum nak kata apa? Mampu pergi kat hang. Itu lah. Orang ajak mai. Hang tak mau mai. Betul hang duk kalut. Tu tanya. Hidup kita lagu tu lah tenang maklum. Orang nak kata menatang apa pun. Mampu pergi kat hang. Selagi mana yang kita buat ni betul dengan agama, Allah Ta'ala reda, hak lain tu mampu bigang. Kalau maklum nak fikir orang nak kata apa kat maklum, mampu kita maklum. Saya kata dah, dalam hidup ni, kita jangan duk kira, kita duk kata ke orang. Maklum, orang kata kat kita. Maklum duk kecil hati Allah, dia kata kat aku. Maklum, dia tu pun ada orang kata kat dia. Ni terjemah mai bahasa kita, biar kat dia lah. Jadi maklum kena pegang satu. Aku dalam hidup, aku tak boleh lepas daripada mulut orang. Mudah-mudahan apa yang Nabi pesan kepada kita ni, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita ni, menjadi peringatan, menjadi panduan kepada kita untuk kita menjadi manusia yang tenang dalam hidup dan kita menjadi manusia yang terbaik dalam hidup. Sama ada banyak ataupun sikit yang saya sampaikan kepada maklum, tapi sekadar kemampuan saya lah. Bila ada orang tegur, jangan marah. Ni ada dia bercakap tak betul. Bila orang tegur, marah. Perli pula orang yang tegur. Saya ni pegang orang tegur kita kerana orang sayang kat kita. Nah, maklum tak? Jadi apa yang saya sampai tu maklum, takat itulah kadar kemampuan saya Pak Lono. Saya minta maaf maklum kalau ada apa-apa saya bercakap tu tersalah. Terguris hati. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Cuma saya nak ulang satu benda maklum. Prinsip hidup ni apa dia?